Zikir Ahmad adalah hadis Sahih Muslim, iaitu tidak akan duduk satu kaum mereka berzikir, baca Quran, tazkirah, kecuali Allah Ta'ala akan turunkan kepada mereka para malaikat. Mereka dinaungi rahmat, dan Allah akan sebut mereka ni di kalangannya. Pada pendapat ulama mazhab, banyak di kalangan ulama mazhab mengatakan bahawa zikir beramai-ramai itu tak ada masalah. Adapun menggerakkan badan dan kepala, ada satu ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka berzikir, mengingati Allah, baca Quran dan lain-lain, berdiri, duduk dan juga berbaring. Tiga keadaan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Al-Imamul Qurtubi, seorang ulama besar tafsir, bagi tahu bahawa zikir ni luas dan dia meliputi semua keadaan pergerakan tubuh. Tak kisah, tidur boleh, baring boleh, berdiri boleh, duduk boleh. Dan dengan sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi sebut, selama mana kita bergoyang itu, menggerakkan tubuh dan kepala itu bukan untuk tujuan main-main dan ataupun meniru gerakan kumpulan lain dan sebagainya, maka ia masih lagi dibolehkan, masih lagi tertakluk dalam ayat Quran itu.